Ya Allah, sangat-sangat lama je Miza tak buat video. So, agak rasa kekok sedikit nak mulakan semula video YouTube kat sini. Tapi, Miza nak mulakan juga. So, let's check it out. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat menonton video YouTube Miza di YouTube Mama Miza Ijihad channel. Last video yang Miza upload adalah pada bulan 3 2025. Sangat-sangat lama. Dan lepas tu saya menghilangkan diri. And then semasa menghilangkan diri tu saya buat video apa lah. Masa tu buat TikTok pula. Buat TikTok duk melukis-lukis. Tapi tu pun separuh jalan. Lepas tu sekarang ni Miza nak kembali semula dekat Miza punya YouTube. Okay, sebelum tu sebelum Miza teruskan, actually kan video YouTube Miza yang sebelum ni Miza bahasakan diri sebagai aku. So kali ni Miza dah decided Miza nak gunakan panggilan as Miza. So okay kan, Miza kena bahasakan diri Miza. Mula rasa macam nak guna kata ganti diri kata ganti diri kan. Kata ganti diri Mama Miza. Tapi macam panjang sangat. Mama Miza, nak sebut Mama Miza. Macam sedap jugalah Mama Miza. Macam tu. So Miza rasa, tengoklah nanti macam mana kan. Ongoing nanti macam mana. So cuma buat masa sekarang ni Miza nak gunakan kata diri nama sebagai Miza lah. Actually kan Miza sekarang ni Miza rasa macam dah jumpa identiti baru. Identiti maksudnya jumpa diri yang baru. Nak buat apa dengan YouTube ni. Sebelum ni Miza macam ke laut yang dalam daripada buat YouTube ni. Tapi Miza tak tahu nak cerita apa kat YouTube ni. Tu yang tiba-tiba beralih ke TikTok. Lepas tu TikTok mula-mula buat pasal Love Note. Tu pun buat separuh jalan. And then buat pindah kepada lukis-lukis. Miza lukis-lukis dekat Procreate kan. Belajar lukis daripada YouTube. And then upload dekat TikTok. Itu pun separuh jalan juga. Lepas tu Miza hari tu lah baru beli buku Kak K, buku potensi. So bila tengok-tengok balik, aku punya kelebihan aku adalah bercakap. Potensi diri Miza lah as KKDM Miza last one adalah bercakap. So mungkin sebelum ni tak percaya kot kan. Salah satunya Miza buat YouTube ni adalah Miza nak menggunakan potensi diri Miza. Tak kisahlah, ini adalah permulaan video. Walaupun sebenarnya kan sebelum nak buat video yang pertama ni pun, ya Allah, Miza duk fikir nak pakai baju apa, nak pakai tudung apa. Last Miza cakap dengan Miza. Tadi pun dah call dengan kawan. Tak apalah, aku pakai je lah telekung. Dah siap semayang. Dah siap semayang ni, pakai je lah telekung. Daripada video Miza ni macam tergendala kan, tak buat-buat kan. Sebab salah satu kelebihan diri Miza juga adalah teliti. Tapi kelebihan saya adalah kelemahan saya juga. So kalau saya terlampau teliti part tu, kita tak buat-buat. Tak buat-buat lah maksudnya. Tak buat lah benda YouTube saya ni kan. Teliti part lain tu okay. So that's why saya memakai telekung. Saya tengok video sebelum ni pun saya pakai telekung juga.
And hari ni nak cerita kat korang. Lepas ni YouTube Miza ni, Miza nak buat berkonsepkan Dear Diary. Sebab kat sini Miza nak ceritakan perjalanan Miza menjadi seorang ibu buat pertama kali tu macam mana. Saya rasa seronok lah nak ceritakan perkongsian tu dekat korang semua. So, salah satu sebab kenapa saya nak buat YouTube ni, seperti mana dalam buku self-talk ni, ada satu ayat yang Kak Ki tulis. You are responsible for your own happiness. Go figure out it out. So, respon saya punya kebahagiaan saya tu adalah tanggungjawab saya. So, saya perlu untuk figure out. Dan pada saya buat hari tu pun Miza dah buat sesi dengan kaunselor. And Alhamdulillah Miza dah sembang dengan kaunselor. Miza buat YouTube ni. Pasal buat YouTube ni Miza proses dengan kaunselor lah. And dah dapat orang kata apa, dah dapat figure out dah apa benda yang Miza nak buat, apa yang Miza rasa masa tu. Macam tu lah. So you guys, insyaAllah video Miza tu, Miza plan nak buat ada beberapa season. And ada banyak episod juga. Dan dalam YouTube ni kita buat cara sembang-sembang macam ni lah. Miza bercerita lah. Mungkin kalau ada part-part macam video-video tu, tapi buat masa ni planningnya adalah bercerita seperti ini. Okay kan? So saya tahu akan ada je orang yang tonton YouTube saya. Sebab kenapa saya berani berkata begini, tak kisahlah sekarang ni viewer saya berapa sekalipun, ni adalah sebagai pemula untuk saya. Sebabnya semalam lah Miza tengok dekat YouTube kan, Miza scroll kat YouTube. Oh rupanya ramai je orang macam nak cakap kira masih relevan YouTube ni as a content. Macam ni, YouTube ni as a platform untuk orang buat content masih relevan. Pada saya lah, sebab pada Miza macam ingatkan semua orang dah orang kata dah pergi ke TikTok, dah fokus ke TikTok. Rupanya masih ada orang yang post dekat YouTube ni, and viewer dia pun Alhamdulillah ramai, and kira macam ada orang tengok juga. Macam tu. So sebab itulah, lagi satu sebab saya suka nak bercakap panjang-panjang secara terperinci. And for me, medium dalam platform YouTube ni adalah the best choice for me lah. For myself. So insyaAllah korang stay tune tau untuk Miza ceritakan pengalaman journey Miza menjadi seorang ibu. So hari tu pun dah tanya kat kawan, insyaAllah journey seorang ibu ni mungkin dekat di hati korang. Dan of course lah, untuk Miza sendiri itu adalah cerita yang sangat berharga dan sangat-sangat bermakna lah untuk Miza. That's why Miza sangat love untuk story kan dekat YouTube ni tentang cerita perjalanan itu. Korang stay tune, okay? And see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.